Yo, what's up, sama lagi kita YouTube SMC. Lupa Ahmad, aku kena bawa kereta sebenarnya. Tadi ingat nak bawa motor. Mak redop nak guna kereta ni, dia nak hantar PC dia. Sebab yang sebelum ni kan dia bawa PC dia pergi kat bengkel. Lepas tu aku dah set upkan PC baru untuk dia. So dia nak bawa balik PC dia balik kat rumah. Dah macam tu lah. Terima kasih Mak redop Okay, aku nak pergi ke Muning Motor jap. Nak ambil barang-barang sikit macam gasket foam itu ini yang campur-campur. Lepas tu kita nak prepare motor. Dah bar sikit, tukar minyak hitam, apa lagi tukar sprocket, hantar bike wash. Esok kita ada ride ke mana? Ke Lapako, Kawasaki Bersidang. Terima kasih kepada Extremo yang sponsor untuk barang-barang Lucky Draw ya. Minyak hitam, coolant yang terbaik. Nanti kata dia ada tuti baru nak keluar untuk two stroke yang terbaik lagi man. Kita tunggu je. Dan ada lagi barang baik, itu apa nama dia? Tenlock. Nanti kita review kat sana. So sekarang ni kita pergi ke Muning Motor jap, ambil barang dulu, sikit-sikit barang untuk barang-barang customer. Lepas tu kita gerak ke bengkel. Jom. Dalam bengkel ni ada, kita nak prepare untuk apa namanya dabaran. Mamat 2 ekor ni cakap tinggal kat sini terus je. Tak, korang macam ni, korang macam mana? Ajak nak jadi yang ni. Okey, jom kita tengok saya punya kawah Hai, letak helmet. Tempat kata barang tak tu sampah. Apa cerita ni Mat? Helmet 1, 2, 3. Aduh, sampah lagi. Tapi tak apalah. Yang ni kita nak tukar rantai dia. Sebab bukan yang ni rantai time pergi Terengganu Terengganu RZ member Dah nak kat setahun dah Mat. Walaupun tak bawa Tak apalah, kita pakai lah rantai tu baki punya. Lepas tu tukar sprocket, dia hantar bike wash malam nanti. Sekarang ni aku nak pergi tukar carbon dekat Ampang. Sebab kan saya punya barang-barang carbon dah sampai. Dah siap, bukan dah sampai, siap dah Mat. Kalau sampai tu lain jadi dia. Dah siap dah. Tetapi untuk barang kawar ni aku ada part lagi aku nak kena hantar. Tapi next nantilah. Sebab ada barang-barang Wave 125 saya ada buat carbon. Kalau untuk Dabar ni ada part yang saya nak buat carbon. Bahagian sini saya lupa Mat nak hantar buat carbon. Alamak, letihnya lah. Lepas tu dengan bahagian sini Mat. Bahagian sini pun saya lupa nak buat carbon. Alamak, sepatutnya saya hantar sekali buat carbon. Tak apa lah Mat, nak buat macam mana kan. Dalam pukul 2.30 ni saya bergerak terus ke Ampang. Tapi projek kali ni tak ada projek sangat lah. Sebab kita prepare untuk event esok Lapako. Ni barang-barang untuk Lucky Draw tu untuk Extremo, tuti. Ada lagi barang-barang ni. Ada barang-barang yang sepatutnya saya kena keluarkan. Tengok tu, siap dengan pipe on sekali tu. Bingit-bingit nak pergi mana Mat. Luang ekor sweet couple. Edit sikit. Kompang di Palu, pengantin baru acak-acak duduk bersanding bermingkun malu acak-acak. 1 hour later. Sekarang ni kita dah sampai dah. Nampak tu jalan dagang Ampang. Jom kita tengok sikit barang-barang dia macam mana. Dia letak atas meja dah Mat sebenarnya barang-barang dia. Jom kita tengok jap. Assalamualaikum. Kita tengok jap Hai rahsia. Ni barang dah baru untuk yang dekat kotak angin. Flashback. Okey, akhir dia siap juga barang-barang carbon ni daripada tukang carbon. Relate Mat, betul lah Mat, tak tipu lah. Memang gila lah kualiti dia, mengalahkan aku yang buat. Tapi betul, tak tipu punya, memang cantik. So kalau korang nak dapatkan barang-barang daripada tukang carbon, jom kita tengok sikit barang dia. Ada rupanya bos dia. Bang, nak tanya bang, yang ni barang-barang untuk apa ni bang? Ni barang-barang untuk pembuat carbon. Kepada pemula pembuat carbon yang baru nak belajar, dia dapatkan barang-barang ni. So siapa nak dapat barang-barang ni, aku tekan link dekat description bawah. Tengok ada link untuk Shopee ada, untuk TikTok Shop pun ada. So harap korang tekan link tu untuk korang nak belajar. Kalau contoh dia tak nak belajar, abang nak buat kan? Datang kedai, ada WhatsApp link, WhatsApp. Okey, mantap. Okey, macam tu je. Yang ni pun baik juga ni bang ni. Spray tin. Spray tin bang. Boleh pakai berkali-kali. Ya ke? Boleh pakai berkali-kali, bukan pakai sekali buang. Korang pakai sekali buang 2K, ke 1K, 2K. 2K. Apa-apa pun memang mantap barang-barang daripada tukang carbon ni. So kalau korang dapatkan segera. Raya nak dekat ni Mat. Raya nak dekat ni, takkanlah motor nak pakai
pakai benda yang biasa lagi. Mestilah nak kena smart-smart. Tengok motor saya pun, motor raya pun dah smart dah juga ni. Relip. So apa lagi? Kita gerak ke bengkel, pasang barang-barang yang ni. Tapi yang ini kena hantar cat dulu ya. Nanti kita pergi hantar lagi barang-barang untuk kita buat karbon ni. Apa lagi? Kata-kata semangat bang. Ingat karbon, ingat tukang karbon. Mantap, alhamdulillah. Amin. Later that night. Kita dah sampai dah. Gila, sweet couple ni dah bangun dah siap. Ajak dah bangun kan. Seorang ni malam tadi penat kan. Dia ikut ni. Dah bangun dah siap diorang ni. Okay lah. Dah muda dah siap. Gila lah. Jai Rainbow. Jai Rainbow muda. Esok tunggu aku kalau baku kita beraksi sekarang ni. Kita ambil barang-barang karbon dulu. Jom. Kita dah ambil dah barang-barang karbon. Sekarang ni aku nak keluarkan Waze 125R ni dekat luar sebabkan itu kita nak pasang enjin hari Isnin ni. Isnin prepare untuk pergi Indon. Selasa pergi Indon dalam minggu depan lah. Sekarang ni aku nak pasang barang-barang karbon dekat sini. Takut tiba-tiba nanti macam cakap berulat. Balik pada Indonesia takut berulat. Nak kita pasang dulu. Apa-apa pun jom kita layan. Cun ke tak ada cun.
blok-blok kawah, barang LC sikit, barang itu, barang ni. Itu je lah. Sekarang ni aku banyak sekarang ni. Banyak lah tu sekarang. Apa lagi aku nak rehat lah, Mat. Korang tunggu buat apa, bagi aku rehat 5 minit dulu 5 minutes later. Oh, letih. Bapak hitam siang kau ni. Lighting. Lighting. Ya, ni filter, tak ada filter. Buka flash. Okey, buka flash Buka flash. Kan putih tu. Sama je. Jom kita tengok kita tukar set. Apa dia tengok lagi tu? Adakah anda mencuba-cuba mencari sesuatu benda? Tunggulah New Year ni Macam ni plan aku. So sekarang ni kita nak ceritalah bahagian sini BMW. Tadi aku ada jumpa kat highway. Ya okey. Lawa lah motor tu, tapi nak ikut dia. Nak ikut yang mana? Yang BMW tu? BMW tapi kecil sikit lah. Oh, yang bunyi dia macam nyamuk je. Selalunya kita dengar macam itu tak laju lah tu. Itu tak laju. Oh, tu yang BMW tu je. Lebih kurang lah, tapi kan ni kita besarkan sikit BMW kat sini. Yang belah tank kita ambil tank dia. Okey. Ni kita tak apa, kita angkat dia tank tu. Kita letak sini. Okey, kita letak. Okey. Belah sini yang tank tu besar BMW, lepas tu kat sini tulis PRM. Sini PRM. Sebab dia idola. PRM boleh, RPM boleh. So macam dia tulis PRM/RPM. RPM santak macam tu. Flash tu yang warna gold. Yang warna gold. Santak. Tulis santak. Tapi slow. Kecil slow macam tu. Jangan bagi nampak lah. Jangan bagi nampak lah. So bila kita on board tu nampak tu slow, kita tengok depan ada BMW. Aku rasa motor aku tak ngam lah kali. Ya betul, dia tak ngam dah. Okey, macam tu lah. Sebab dia pun carbon, kita indolakan dia. Okey, kat belah sini tu memang penuh lah orang cakap. HP4. SP4 daripada sini, SP4. Tarik kat sini SP4. Okey, ngam Itulah, kita tengok nanti design macam mana daripada Sam Kelawang. Lepas bukan Kelawang. Bukan Kelawang. Okey. Sebab kan bukan dulu main drift kat Kelawang. Itu lain. Itu lain cerita. Ini motor. Ni motor. Okey. Berapa lama boleh siap ni? Buat dulu dia punya design. Okey. Kita bincang tepi dulu. Okey. Jangan bagi tahu dia orang. Jangan bagi tahu dia orang. Nanti kita dah proceed baru kita jalan. Okey. Dalam masa terdekat lah. Okey, dalam masa terdekat. So yang design HP4 tu korang proceed lah. Okey lah. Nanti korang boleh komen lah ruangan kat bawah tu macam mana design HP4 tu. Gelak jahat sangat. Jahat sangat. Itu dia macam mengejek HP4. Mengejek HP4. Okey. Kalau macam tu kita buat design pandai gali tapi tulis HP4. Boleh juga. Dekat sini Panigale HP4. Bantahan. Tak boleh. Tak boleh. Okey, ada dekati, tak ada. Okeylah, macam tu lah cerita macam tu lah. Dah sembang banyak tak ada guna, nanti dia takut dia simpan motor ni. Takut berubah jadi belakang daripada SP4 tu tulis S1000 pula je yang. Mak Redup balik sebab dia dah kemar-kemar punya PC. Sebab PC dia nak servis lah orang cakap. So kita siapkan dabar sebab aku nak tukar sprocket. Sebab sebelum ni pernah pergi Angkerit, aku tak post video sebab time tu nak dekat dengan event SS member kan. Dah kalang kabut itu ini, aku tak larang nak edit, aku delete terus. Tapi time tu aku tukar sprocket depan 16. Memang orang cakap memang mendap gila lah. Aku sepanjang jalan lah pakai G5. Aku rasa ada kot video dekat Roy. Biarlah korang dah tengok dah kot kan. Dan untuk event esok, okey, aku dah beli dah sebenarnya sprocket 33. Sekarang ni saiz 34. So aku pakai 33 depan 15. Lepas tu rantai pula kita pakai Tobaki. Okey, Tobaki 415 O-ring. Nice lah. Aku rasa cukup panjang ni kot 124 ni sebab Tobaki bagi 124. Okey lah ni. Jom lah kita pasang. Tengok 2 ekor 3 ekor. Bapak main mesin siap. Ya, kau tadi nak bid nombor yang mana? Kau agak-agak lah nak main mesin pun. Aduh mak, memanglah kedai mesin dulu. Aduh, tadi kau ambil nombor mana? Nombor apa? Nombor 7. Bodoh lah siap. Nombor 11 naik gila. Barai mat. Sekarang ni pukul sudah lebih. Tengok jam kat sini pun dalam pukul 11 lah ni. Tengah set up aku punya bar tu. Aku tengah download lagi video-video yang ada dekat handphone untuk kita bagi Mak Redup lah edit kan. Ni 14%. Lama ni. Aku rasa berapa jam lah. Jom tengok sikit. Dia buat apa tu? Kenapa? Tak boleh. Ambil mood lagi. Ambil mood. Tak sedar. Takut aku.
BRC. Aduh. Kita bukan 2027. 2017. Ha? Oh, okeylah. Okeylah.